Dah. Baik. Okey, ini Cakul Tiaw syabu-syabu bang, menu baru daripada Dennis Cakul Tiaw. Oh. Sebelum ni abang Sodok asyik makan udang kerang yang laut-laut. Betul. Sekarang kita makan yang darat, yang premium. Panas bang. Ha? Panas bang. Panas bang. Baik. Okey, so macam biasa kita masukkan lamb syabu-syabu kita. Oh. Oh, tapi silap. Yang masak syabu-syabu dia bila closing. Syabu-syabu ni adalah kambing, irisan kambing bahagian shoulder secara nipis-nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap dah? Dah siap. Laju ah. Ini base dia. Okey. So ini adalah lamb syabu-syabu kita. Oh. Yang kita letak atas sebagai topping supaya kita nak kekalkan rasa Cakul Tiaw yang asli tu. Bila yang kering ni dia menaikkan rasa yang lebih pekat. Rasa apa? Rasa kicap, rasa lamb syabu-syabu. Oh. Ya, sebab apa? Sebab lamb syabu-syabu ni kita masuk terus. Kalau kering dah masak dulu. Ya, kering kita masuk terus. Supaya apa dok? Supaya benda ni rasa lebih wok head. So kita kacau dulu kering ni. Baik. Inilah wok head dia. Oh ni wahir dia. Bismillah. Dah. Tapi tak kira basic sikit. Kalau Cakul Tiaw untuk seafood basic RM8.50. Tapi untuk syabu-syabu harga promotion kita RM17 sahaja. Sodok kena faham sebab kambing ni tak ada tulang dan dia ada lemak juga, so dia premium. So berbezalah. Kalau kering ni kita masak telur kat dalam. Oh. Supaya telur ni kena make sure masak jangan bagi dia mentah-mentah. So dan syabu-syabu ni kalau kering kita tutupkan dengan sayur. Baik, kau ikut cai je bisa lah. Yes. Makan toge tak? Makan. Baik, dah tuang ni. Allah. Baik. Okey duk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia duk. Lamb syabu-syabu, Tiaw goreng lamb syabu-syabu. Kita goreng lamb syabu-syabu Yes. Macam RM1 ni? Ini RM17 je duk. Yang basah pun sama kan? Yang basah pun sama. Oh ni syabu-syabu ni? Ni asal dia. Tapi daging tu kita dah marinate. Dah luar biasa duk. Berapa gram ni? Dah ni dalam 60 ke 70 gram. Baik. Tengok pada irisan. Habis kedai buka kau apa ni? 5 petang 2 pagi. Kecuali cuti pada hari Selasa. Baik, saya makan dulu Baik, terima kasih duk. Bismillah. Nice. Sahabat, Terima kasih.